Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua teman-teman. Pada kali ini kita ingin berkongsi sempena Asia Largest Auto dan Lifestyle Festival yang telah berlangsung baru-baru ini di MIPE Seri Kembangan, di mana satu pertunjukan demonstrasi oleh abang-abang bomber tentang menggunakan EV Fire Blanket bersama-sama dengan pihak Malaysia Zero Emission Vehicle Association MyEVA telah berlangsung. Okeylah, baiklah teman-teman, sebelum kita mulakan pertunjukan demonstrasi menggunakan blanket ni, kita saksikan kehadiran supercar yang mantap-mantap, kereta-kereta mewah yang mula membanjiri kawasan pekarangan di MIPE Seri Kembangan ini. Okey, kita cuci mata dulu. Okey. Oh, ni sebab MC ada kan. Untuk area Paiziban akan ada bomba demo dan fire blanket competition. Kita plan sikit. Okey, kita lihat pula ini adalah kenderaan elektrik, kenderaan EV yang kita akan gunakan untuk demonstrasi nanti, iaitu dari syarikat Ziva, iaitu Zero Emission Vehicle Association, dengan slogan famous mereka, Silence the Engine, Save the Earth. Boleh masuk lah unit tu. Sekarang ni berlari seorang incas, dia pergi tinjau kereta EV tu untuk buat size up. Size up ni untuk kena pastilah di lokasi kebakaran. Jadi dia akan bagi arahan kepada semua anggota untuk menjalankan tindakan pemadaman. So sekarang kita lihat abang-abang bomber tengah buka fire blanket ni. So kita nampak kereta EV tu sedang berasap, ibarat dia tengah terbakar lah sekarang ni. Jadi ada yang tanya fire blanket ni tujuan untuk apa? Fire blanket ni tujuan dia adalah untuk kita selimutkan kenderaan EV ni. EV ni kereta elektrik ni kan. So kita selimutkan dia, tujuan dia bagi kita lemaskan dia. Macam orang, macam manusia kan. Kita lemaskan supaya dia tak bernafas. Ibarat sekarang ni kereta ni tengah terbakar lah ni, api tengah marak. Dan untuk pengetahuan semua, ketahanan fire blanket ni boleh bertahan sehingga ke 1000 darjah Celsius. Bahan yang terlampau kuat pun dia boleh absorb lah. So nampak abang-abang bomber tengah tutup ruang-ruang udara yang mana yang ada nampak yang boleh terkeluar tu, dia pijak supaya asap tu tak boleh nak keluar. Jadi bila dia dah selubung macam tu, memang api pun tak ada. So kita akan buat cooling lah. Nampak dia tengah pancut air dan tembak keseluruhan kereta. Okey, demonstrasi ini juga telah dijalankan oleh Balai Tari Bertugas, iaitu Balai Bomber Seri Kembangan, di mana kita telah berkolaborasi dengan syarikat Malaysia Zero Emission Vehicle Association MyEVA bersama Jabatan Bomber dan juga Penyelamat Negeri Selangor. Jadi mereka mula memperkenalkan fire blanket EV ni untuk penggunaan kepada kereta-kereta yang menggunakan kuasa elektrik. Sebab sekarang ni pun makin meluas penggunaan kereta-kereta EV ni di kalangan masyarakat. Ini pula cara untuk menggulung asap. Di sini. Di lawan 5. Mudah-mudahan di kebelah.
subscribe. Dia turun ambil gambar. Walah. Apa? Punya apa ni, pyrolysis coating dia. So dia akan terasa, lepas tu tahan. Ni lebih 1 jam ni. Lebih 1 jam. 1000 degree Celsius. Pada 1200. Ini boleh tahan lebih kalau kita testing kat sini 1000 degree Celsius. Itu lah, boleh lepas. Lebih sini ada 1200 Ada 1600 tapi harga tak boleh bincang lah. Grade dia tak. Kita boleh kat atas kan. Jadi tak? Itu cooling air. Itu boleh tahan. Itu boleh tahan. Cuma satu je, bila tuan buat cooling air je tu berat. Oh. Jadi dia berat. Tu je kalau dia boleh tahan lebih daripada cari pemakaian. Jadi demonstrasi pun dah selesai. Jadi kita lihat adik-adik manis ni mula menghampiri jentera bomba lah. Macam biasalah teman-teman, bila time carnival macam ni, masyarakat ke mula mengambil peluang lah untuk bergambar bersama-sama dengan abang bomba dan juga jentera kita lah, untuk kenang-kenangan. Okey. Dah nak belum berapa bomba. Baiklah teman-teman, apa yang kita nampak dekat sini, rider-riders mula membajiri pekarangan dengan pelbagai sisi, pelbagai kuasa, mula membajiri untuk memberikan sokongan sempena pameran di Asia Largest Auto Lifestyle and Festival ni. Jadi kita cuci mata dulu kan, demonstrasi pun dah habis. Kita lihat pameran-pameran dan juga sikit sebanyak slot-slot yang tari rakam untuk teman-teman semua. Okey. Dah masuk sana pula. Ayah ni lah. Orang semua takut sampai tu semua gitu. Iyalah. Okey teman-teman semua, tari belanja hidangan-hidangan lazat dengan pameran kereta supercar yang telah memenuhi dan membajiri kawasan pekarangan ni. Jadi sebelum mengakhiri rakaman eksklusif ni, kita saksikan, kita layan kereta-kereta mewah, kereta-kereta yang cukup indah, cukup cantik ni, untuk menjamu mata kita lah. Okey. Okey, baiklah teman-teman semua, terima kasih banyak kerana menonton konten Tari, dan Tari ucapkan semoga anda semua terhibur, dan juga jangan lupa bantu Tari dengan subscribe, share, like dan juga komen supaya Tari lebih bersemangat untuk berkarya di masa yang akan datang. Okey, walah.